Nak dijadikan cerita, ada seorang mamat ni yang suka bully Mike ni pergi patahkan leher seekor burung merpati kepunyaan Mike. Mike pun terus naik angin, terus tumbuk mamat ni bertubi-tubi yang memang padunya. Disebabkan tu, pihak berkuasa hantar Mike masuk Tryon School for Boys, sebuah institusi pemulihan remaja dekat Johnstown, New York. Masa dekat sekolah ni le, Mike jumpa Bobby Stewart, seorang kaunselor dan bekas juara tinju amatur peringkat kebangsaan pada tahun 1974 untuk kategori light heavyweight. Bila tengok Mike ni ada potensi dalam sukan tinju, Stewart setuju nak train Mike ni, tapi dengan syarat Mike kena jadi orang yang berdisiplin dan kena belajar betul-betul dekat dalam kelas. Lepas dah berlatih beberapa bulan, Stewart nampak yang Mike ni ada potensi yang luar biasa. Jadi Stewart kenalkan Mike dengan Kasdi Amato, seorang boxing trainer yang legend sebab dia dah train ramai juara dunia. Mike bertemu dengan Kasdi Amato dekat kelab tinju dia yang dikenali sebagai Catskill Boxing Club yang terletak dekat Catskill, New York. Walaupun baru kali pertama jumpa, Kas dah nampak yang Mike ni ada kekuatan semula jadi, tangan yang pantas dan keinginan nak menang yang sangat tinggi. Lepas settle diorang sparring, Kas terus jerit dekat semua orang yang Mike ni akan jadi World Heavyweight Champion. Maka bermulalah latihan Mike dengan Kasdi Amato. Bila ibu Mike, Lorna Tyson, meninggal dunia akibat kanser pada tahun 1982, Kasdi Amato terus jadi bapa angkat dan penjaga Mike yang sah. Mike pun dibawa duduk sekali dekat rumah dia. Sepanjang latihan dengan Kas, Mike diajar dengan cara hidup yang baru. Dia kena bangun awal, belajar bersungguh-sungguh dekat sekolah, berusaha keras dalam latihan dan kena patuh dengan disiplin yang ketat. Latihan Kas ni merangkumi semua aspek tau. Bukan setakat fizikal, mental dan psikologi pun dijaga. Kas banyak guna teknik hipnosis, gunakan kata-kata yang positif dan implement fear management demi nak membentuk mental Mike ni jadi seorang pejuang sejati. Selain tu, Kas ajarkan peekaboo style, gaya defensif dengan tangan dekat paras tinggi, kepala sentiasa bergerak dan menyerang balas dengan pantas. Gaya ni akan menonjolkan kelebihan Mike di mana tumbukan Mike akan jadi cepat dan kuat walaupun ketinggian dia agak rendah untuk kategori heavyweight iaitu 5 kaki 10 inci. Kas juga dah pasakkan dalam kepala Mike dengan prinsip ketakutan ni macam api, dia boleh tolong kau atau jatuhkan kau. Jadi lebih baik jadikan dia untuk tolong kau.